Kalau musuh korang tu korang belum bertukar dan nak serang korang, korang terus je lah macam ni. Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Okey, hari ni saya nak review salah satu item dari siri Kamen Rider favourite saya. Salah satu Kamen Rider favourite saya. Item itu adalah DX Maximum Mighty X Gashat. Okey, so ini adalah Maximum Mighty X yang digunakan oleh Imo Hojo untuk bertukar menjadi X8 Maximum Gamer. Dan tanpa membuang masa, kita pendekkan cerita, jom kita tengok item ini. So jom kita tengok satu. Jom. Korang selalu tak ada masalah beli mainan tapi tak cukup sifat, terutama kepada kolektor Kamen Rider, kolektor Super Sentai. Pergi JJJ tak ada penutup bateri. Itu selalu sangat jadi. Jangan risau kerana saya sekarang ni boleh buat penutup bateri sendiri. Korang nampak ni, ini adalah penutup bateri Crazy Dragon dan juga ini penutup bateri Wonder Ride Book. Saya buat sendiri. Kalau korang nak buat barang-barang korang yang hilang, korang boleh check saya dekat media sosial saya, IG, TikTok dan lain-lain. Dan korang boleh juga pergi ke Carousel saya. Saya akan upload barang-barang yang saya buat dekat sana. Walaupun barang yang korang nak tu tak ada dalam list Carousel saya, korang check je saya. InsyaAllah saya boleh buatkan. Okey, kita kembali ke video kita. Okey, so ini dia Maximum Mighty X. So ini dia gashatnya. Okay, so macam biasa sebelum kita main, jom kita tengok dulu detail yang ada. Dia berbentuk gashat yang besar, gashat yang tebal. Standard 2 gashat dia punya size dia. Banyak juga warna kat sini. Dia ada warna pink, dia ada warna kelabu, dia ada warna gold, dia ada warna hitam, dia ada transparent. Banyak juga warna dia. Okey, kita tengok kat depan ni, dia ada gambar Maximum Mighty X. Dia macam X8 tengah bawa sesuatu kan, tengah bawa kenderaan, bukan kenderaan, macam mecha kan. Dia bawa mecha. Okey, ni ada speaker kat sini. Ni ada butang untuk release. Bila kita masukkan ni, kita release, kita kena tekan butang ni. Okey, lepas tu ni dia punya circuit dia, electronic circuit dia kan. Okey, belah tepi ni tak ada apa-apa. Dia ada, just ada pemegang je lah. So belah tepi ni kita ada kat sini Maximum Mighty X. Apa tu? Maximum Mighty X. So belah tepi, belah atas tak ada apa. Belah tepi ni, belah belakang. Ini tepi ni belakang. Saya confuse lah. Okey, kat sini kita ada ni transparent. Sini nanti ada lampu-lampu kat sini. Kat situ ada nampak gambar dia punya armor dia. Belakang tu ada muka X8. So ini tempat menutup bateri dia. Dia menggunakan 3 LR44 bateri. Dan ini benda transparent kat sini ni, ini adalah tempat untuk kita sangkut kita punya Muteki Gamer. Bukan Muteki, itu nama form Hyper Muteki Gashat. Jadi item ini kita akan jumpa lagi nanti bila saya nak review Hyper Muteki nanti. Okey, dan belah bawah ni dia ada huruf A kat sini. Dan dia ada X8 yang kecil. Okey, ni boleh masuk. Dia boleh masuk. Benda ni dia tak ada on off So bila saya tekan tu memang akan keluar bunyi lah. Ni ada butang kat sini. Ni boleh masuk. Ni ada butang kat sini. Senang cerita dia ada 3 tempat untuk aktifkan bunyi. 1, 2, 3. Okay, so jom kita tengok function-function yang ada. So jom kita dengar bunyi dia. So jom kita tengok lampu dia. So bila kita tekan kat sini, dia macam standard gashat lah. Dia bunyi nama game lah, bunyi game clear apa semua. Okay, so jom kita dengar. Maximum Mighty X. Alright. So, kat belakang ni berlampu kalau korang tekan ni.
Okey, kalau kita tekan bawah ni, dia aktifkan bunyi macam tu. Kita nak release, tekan ni. Okey, so itu sajalah benda ni boleh buat tanpa gamer driver. Alright, sekarang tanpa membuang masa, jom kita main dia di dalam gamer driver. Okey, so macam biasa, ini adalah gamer driver. Kepada yang tak kenal, korang boleh tengok video saya pernah review gamer driver sebelum ni. Oleh itu, jom kita die Henshin. Okey, so jom kita dengar bunyi Henshin dia. Maximum Mighty X! Maximum Crescendo! Reverend Max! Dai to the powerful body, dai the sound that will survive. Dai to the powerful body, dai the sound that will survive. Maximum power! Alright, so itu dia. Kita dah bertukar menjadi X8 Maximum Gamer. Korang nampak tak lampu dia masa dia Henshin? Kalau korang perasan, sebelum saya tekan atas ni, dia yang kepala X8 tu kan, dia tak berlampu tau. Bila saya tekan kan, kepala tu berlampu. Dia ibarat macam masa X8 tu bertukar, X8 tu masuk ke dalam armor. Okey, untuk dengar bunyi serangan dia, dia just tutup dan kita buka balik. Itu je. Alright, so jom kita dengar bunyi serangan dia. Maximum! Reach out the range! Okey, dia ada lagi satu serangan. Dia serangan dia sama je, cuma serangan yang lagi satu ni, hujung dia adalah ayat-ayat ekstra sikit. Okey, so jom kita dengar. Maximum! Reach out the range! Okey, so itu dia bunyi-bunyi serangan dia. Okey, so sekarang kita nak cabut. Nak cabut dia, korang boleh je cabut terus. Ikut sedap korang. Korang nak tutup dulu, cabut dulu boleh. Korang nak tutup dulu, keluarkan dia punya escape boleh. Dia sebenarnya benda ni tak kisah pun. Ikutlah korang punya sedap. Alright, so jom kita cabut dia. Selain daripada bunyi Henshin yang saya buat tadi, dia ada juga sebenarnya bunyi Henshin yang express. Dia senang cerita benda ni ikut suka korang lah nak main macam mana. Kali ni saya nak tunjuk kita Henshin tapi benda ni dah memang siap buka. Benda ni dah siap buka. Okey, so jom kita main dia. So itu dia. Dia masuk terus ada dia punya standby sound. Kalau tak yang macam awal-awal tadi saya main, masuk dia diam, kita buka baru ada standby sound. Ada lagi satu jalan lagi express. Okey, kali ni kita Henshin, benda ini kita tak keluarkan pun. Dia dah memang masuk dah. Memang tak ada langsung standby sound, terus bunyi bertukar. Terus bunyi Henshin. Benda ni senang cerita ikut sedap korang. Nak cabut ikut sedap, nak Henshin pun ikut sedap korang. Kalau musuh korang tu
belum bertukar dan nak serang korang korang terus je lah macam ni. Kalau korang belum tukar, musuh korang tu boleh tunggu lagi, jenis bersabar. Korang buatlah macam awal-awal tadi. Ikut suka korang macam mana. Okay, so Maximum Mighty X, adakah saya recommend? Sangat recommend. Lagipun kan, kalau korang collector Final Form, korang tak nak beli Super Form, korang tak nak beli upgrade form, tak nak, korang still kena beli ni. Korang memang wajib beli. Sebab apa? Sebab dia diperlukan untuk bertukar menjadi dia punya final form. Untuk main Muteki gamer, untuk main Gashat Hyper Muteki, korang still kena ada benda ni. Kalau korang collector asyik lagi lah, korang wajib beli. Benda ni bagi saya tak rugi beli. Bagi saya best. Sebelum ni saya pernah review apa tu, Mighty Brother kan, Mighty Brother. Sejujurnya yang ni dengan Mighty Brother, Mighty Brother kalau korang tak nak, tak apa. Yang ni memang wajib beli. Memang wajib. Berapa kali saya cakap wajib. Memang wajib. Okey, saya dapat benda ni kat Jepun. Saya beli kat Jepun. Dia sepatutnya RM60. Kat Jepun jual RM60. Tapi saya suruh member saya resign. Dia beli kan. Lepas tu macam biasa lah, nak bawa Malaysia tu ada cas lah. So senang cerita total dalam 100 lah, 100 macam tu. Tapi yelah, saya punya harga ni sebelum keluar yang re-release reissue. Yang sekarang dah ada reissue, sekarang dah ada super best. So saya recommend kat korang beli yang super best je. Lagipun super best tu dia jual set tau. Dia jual Maximum Mighty dengan Muteki. So korang beli, saya tengok biasa harga 200 lah. 200 tu dah boleh dapat 2. Saya beli yang ni 100. So macam baik korang beli yang super best. Saya recommend korang beli yang super best. Tapi kalau korang jenis cheapskate kan, dia nak bawah 100, macam mana sebab benda ni pun susah nak jumpa JJJ. Dia ada tu ada, tapi memang jarang gila. Kalau korang memang nak cheapskate, nak bawah 100, mungkin boleh JJJ, tapi korang memang kena tunggu lah. Korang memang kena setiap hari pergi, korang kena tunggu, korang kena beratur kan, korang JJ tu restock. Korang memang kena berusaha. Tapi kalau korang ayat manis, saya rasa mungkin boleh dapat 80. Korang ngurat sikit lah seller online kan. Bang, saya ni tak cukup duit bang. Saya ni orang susah. Saya makan pun makan pasir bang. Korang kena ayat-ayat sikit lah seller tu. Mana tahu kan daripada 100 tu seller tu baik hati bagi korang 80. Ok, so apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa beli Maximum Mighty X. Best, benda ni best. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.